Nampak someone dekat dalam cermin sebenarnya. So, kalau kita melepaskan hajat, kalau you pernah masuk asrama, kalau tandas, I tak tahu asrama lain. First tandas tu bilik air, bilik untuk mandi. Yang second tu, third tu untuk melepaskan hajat lah. And then kita nak melepas hajat tu, kita mesti ada favourite tandas kita. So I akan pilih nombor 3 lah. So ada lepas, okay semua, I nak basuh tangan. I nampak someone dekat dalam cermin sebenarnya. Pergi tandas seorang-seorang, tak takut ke? Ada hantu. Habis I takut macam tu. Macam tak berotak kan. Lepas tu I tengok tak ada. I tengok cermin ada. Lepas tu I tengah fikir macam mana nak keluar ni. Sebab kena keluar pintu tu. And then kat situ, malam kat situ start guna dia orang budak-budak bilik I dan orang kena kacau. Maghrib kena Syria semua kan. Kau lah punca sebenarnya. Dia kasihan kan member aku sampai sekarang orang tak tahu. Sampai sekarang orang tak tahu. Ya, dia baru tahu lah kot. Weh, tolong kawan-kawan Yana, tolong komen dekat bawah. Saya kawan dia yang diganggu. Gitu.